Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan. Salam Tuan. Saya Khalis dari BTV. Dan saya Amin dari BTV juga. Saya Fairuz daripada Alostar. Okey. Apakah kesan pornografi terhadap remaja? Kesan dia ada yang paling teruk sekali tu dia efek kepada tingkah laku lah. Okay. Apa tingkah laku? Macam dalam program tadi yang kita cerita tadi, dah sampai ada sentuhan pada tubuh badan kawan lah. Sentuh sini, semua lah. Dan antara benda yang mereka boleh buat juga, hantar benda tu pada kawan-kawan lah. Sebenarnya kerosakan yang paling teruk tu, tingkah laku tu satu hal lah. Tapi yang lagi teruk tu kerosakan pada otak lah. Kalau daripada segi klinikal sekalipun, memang dia akan membuatkan otak tu rasa macam seronok sangat buat benda tu. Sebab tu budak-budak yang mana tengok benda-benda lucah ni, dia tak boleh nak berhenti. Sebab dia ada hormon, nama dia dopamin. Cuba sebut. Dopamin. Hormon tu dia keluar kat otak. Lepas tu bila dia dah tengok tu, hormon tu rasa macam, oh ni best ni seronok ni. Jadi, dia kat rumah bila dia bosan dia tengok. Bila dia stres dia tengok. Bila dia sedih dia tengok. Bila dia kena bully dia tengok. Sampai tahap dia terlalu bergantung dengan benda tu. Itu yang menyebabkan budak-budak kalau dia dah terjebak tu, memang dia susah nak berhenti. Disebabkan hormon tu keluar kat otak dia macam cair lah. Kan? Macam dapat reward, keseronokan. Dan kalau yang buat benda ni dia bermula pada sekolah rendah, budak-budak sekolah rendah, dia tak faham dia punya panggil apa sebagai contoh, kalau sekolah menengah ni, dia buat benda tu dia sok-sok, dia dah malu-malu. Tapi sekolah rendah, dia akan cerita kat orang. Sebab diorang tak matang lagi. Sebab tu kalau dia dah tengok darjah 1, dia tak akan seluar kat kawan dia. Kalau darjah 6, dia hantar kat dalam grup. Dia tak rasa benda tu mengaibkan. So kalau cerita sikit pun dah macam-macam masalah dah kan. Faham. Okey, soalan kedua, macam mana kita nak hentikan dan elakkan daripada terpengaruh daripada pornografi dekat media sosial? Dia banyak pihak berperanan lah. Sebab benda macam ni, dia macam orang buat benda yang haram lah. Benda yang haram, yang benda tu seronok. Tapi dia buat seorang-seorang. Kan? Kalau dia rasa dia okey, siapa boleh bantu? Contoh, kalau kawan-kawan kita ada beratus-ratus kan, dia dah tengok benda tu. Lepas tu dia seorang-seorang, mak bapak dia tak tahu. Dan dia rasa dia okey. Tak ada siapa boleh bantu. Orang macam ni, dia hanya boleh dibantu bila dia ada kesedaran lepas habis program dia kan. Lepas tu dia kata, betul lah apa yang abang tu cakap kan. Aku tak nak lah. Jadi dia akan dapat pertolongan. Pertolongan siapa? Cikgu lah, kaunselor. Sebab macam usia macam korang, dah jenam kan. Memang tak akan cerita benda ni pada mak bapak. Sebab kita tahu mak bapak akan marah. Kita akan tahu handphone kita akan diambil. Jadi antara yang paling terbaik adalah sebelum benda tu berlaku, kena cegah. Cegah macam mana? Kena mak bapak ni bersedia dengan cabaran anak-anak hari ni. Sebab mak ayah korang rasa-rasa ready lah nak cerita benda-benda ni pada anak-anak. Tak kan? Memang tak lah. Tapi anak-anak, kalau mak bapak malu nak cerita, anak-anak cari. Dia akan cari kat mana? Dia tanya ChatGPT lah. Kan? Dan dia akan dapat jawapan pelik-pelik. Lepas tu daripada kawan-kawan. Jadi akhirnya, yang boleh ubah benda ni adalah diri dia sendiri lah. Sama ada dia kena jaga sembahyang dia, kena pilih kawan-kawan yang baik. Dan bila dia dah termasuk ke arah tu, dia dapatkan pertolongan. Kalau tak, dia bila sekolah menengah nanti, tak tahulah sejauh mana dia boleh explore benda-benda macam tu. Okay? Itu je lah yang dapat saya maklumkan. Okay, terima kasih. Sama. Apakah pesanan Encik Fairuz terhadap isu ketagihan pornografi bagi remaja? Okay. Pesanannya, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Maksud dia, kalau tak nak ketagih, tak nak buat benda sas, benda yang tak elok sampai tahap dah mengajar kawan-kawan, janganlah mula tengok benda tu. Tapi kalau dah mula, pastikan ada rasa malu pada diri, okay, dapatkan pertolongan pada cikgu. Dan kalau rasa macam susah saya nak berhenti benda tu, janganlah cerita kat orang. Okay? Sebab yang lagi susah mereka nak berhenti bila mereka rasa benda tu okey dan dia rasa kawan-kawan dia pun lebih kurang macam dia juga. So kena penting ada environment yang baik antara kawan-kawan. Tegur menegur satu sama lain. Okay, tu je. Terima kasih Encik Fairuz.